Assalamualaikum. Saya daripada HQ Resource ingin hantar tempahan yang diorder. Terima kasih. Sebelum kami terima, kami akan periksa terlebih dahulu. Tak perlu risau. Semua bahan kami masih elok dan baru. Okey, tak apa. Kami akan periksa dulu. Sarah, tolong periksa bahan-bahan yang elok ke tak? Nanti bagi tahu saya. Okey, baik. Nanti saya tolong letak barang ni dekat meja pemeriksaan. Okey. Isma, ini bahan dari pembekal yang diorang bagi hari ni. Nanti periksa tau. Okey, terima kasih Sarah. Nanti saya periksa. Isma, cek bahan satu-satu. Pastikan jangan ada yang rosak. Kalau macam susu, awak pastikan tak bau masam atau dah dibuka. Okey. Okey, ni tepung gandum. Okey, baik. Alamak, tepung ni bocor lah. Susu okey. Alamak, susu ni kemik lah. Whipping cream ni masam lah. Macam dah dibuka. Okay, tak ada jadi nak kena bagi tepung bekal. Daniel, cuba tengok dalam list yang saya bagi ni. Semua tengok ni. Tepung koyak, lepas tu whipping cream macam bau masam-masam. Lepas tu susu tu kotak ni dah kemik. Banyak juga yang rosak ni. Tak apa, nanti saya beritahu pembekal. Okay. Terima kasih. Hello? Assalamualaikum cik. Saya nak laporkan pasal bahan yang pembekal hantar hari ni. Bahan banyak yang rosak dengan yang dah berbau. Macam tepung dah koyak, susu pun ada yang dah kemik. Saya nak buat apa ni cik? Takkan saya nak terima je. Oh ya ke? Tadi saya dah semak dah. Alah, tapi tak apalah, sikit je tu. Mana boleh cik? Kami kan dah bayar. Mestilah kami kena dapat bahan yang elok dan berkualiti. Cik kena bayar balik ni. Maaf cik, saya sudah di luar kawasan. Alah, tak apa, bahan tu sikit je kan yang rosak. Masih boleh digunakan lagi. Mana boleh cik? Bahan tu kan kami dah bayar. Kalau macam tu, saya akan lapor kat pihak atasan. Sama ada cik bayar atau ganti balik bahannya. Janganlah macam tu cik. Tak apa, saya akan ganti yang baru. Minta maaf cik. Isma, saya dah bagi tahu pembekal. Nanti mereka akan sampai dan awak bagi balik bahannya. Okay. Baik Daniel, terima kasih. Sarah, sini kejap. Ya? Okay. Sarah, boleh tak awak bagi ni dekat pembekal? Sebab tadi pembekal bagi bahan ni banyak yang dah rosak. Jadi boleh tak Sarah bagi kat pembekal? Boleh. Nanti Okey. saya bagi. Terima kasih Sarah. Cik, ni barang yang rosak tadi. Oh, ini bahan yang kami sudah ganti yang baru. Terima kasih. Sama, minta maaf ya, lepas ni kami akan lebih berhati-hati. Baik. Semasa menerima bahan, kita perlu pastikan tiada bahan yang rosak ataupun telah dibuka. Kita perlu memberitahu pembekal bahawa bahan yang diterima telah rosak. Selepas itu, jangan terus simpan barang tanpa periksa keadaan dan tarikh lupa. Sebagai pembekal, kami juga akan menghantar bahan dalam keadaan yang baik dan selamat. Sebagai pengurus stok, kita perlulah memastikan barangan atau bahan yang diterima mestilah dalam keadaan yang baik. Sekiranya tidak baik, kita perlulah laporkan kepada pihak atasan. Sekian, terima kasih.